Oh, hari ni birthday Aki. Ah, Kau ingat lagi Aki? Aki? Oh, ingat lah. Sebelum fly pergi Aussie ada macam ya apa sembang-sembang dia pergi makan kat Maplay apa semua. Ni benda dia. Ni aku nak wish dia sekarang ke ah? Oh, okey. Cakap aku salam kat dia. Okey, boleh. Tapi bila cakap pasal Aki ni, aku teringat satu cerita lawak pasal dia. Kau tak ingat ke? Tak ingat. Lawak gila. Aduh, lawak betul cerita tu. Kau dengar tak ni? Lawak kot cerita tadi. Oi. Oh. Tadi kau mengumpat. Sorry kalau mengumpat tak dengar. Asal mengumpat pula? Aku cakap benda betul ni, bukan aku reka-reka pun. Benda betul lah nama dia mengumpat. Kalau tak kita panggil fitnah. Mengumpat je pun. Kalau mengumpat pun aku yang cakap, kau dengar je kan? Macam ni lah, bila kau mengumpat, ni aku dengar. Aku dapat juga kau saham tu. Alah, tapi ni pasal member sekolah dulu. Bukannya serius pun. Tak payah ambil serius sangat. Macam ni lah, mungkin kau tak rasa yang mengumpat ni benda yang besar. Tapi aku bagi kau satu perumpamaan. Yang apa, mengumpat ni dia macam kau makan daging member kau sendiri kot. Cuba kau bayangkan. Astaghfirullahalazim. Aku rasa bersalah sangat. Aku minta maaf, Zat. Tak minta maaf aku tak kena benda kat benda ni. Tapi aku cadangkan alang-alang kau nak wish kat Aki dia, kau sambil-sambil kau wish tu kau cakap kat dia minta maaf ke, kau terumpat ke, macam mana ke, ikut kau lah. Okey, insyaAllah. Sekarang juga aku post. Tak ada. Kau suka tikau lah. Aku nak pergi makan kat City juga.